Wah. Inilah kita punya African rock lobster. Jom kita tengok apa dia punya rupa, macam mana rupa dia. Bismillahirrahmanirrahim. Jaga-jaga. Let's go. Wah. Inilah kita punya African rock lobster, guys. Nampak tu? Tuh, kepala. Nampak tak? Nampak sikit-sikit okey ya. Kita nak masak apa hari ni? Nampak tak apa yang kita ada kat depan ni? So hari ni untuk rock lobster kita nak masak. Ambil lobster ni dan letak kat dalam ni. Letak kat dalam ni. Okey. Lepas tu ini kita dah campur dengan bahan-bahan dia tau. Okay, untuk garam ni kita dah campur bahan-bahan dia. Ambil sikit, tabur. Kita tutup dia. Biarkan dia selama 10 minit. Sekejap lagi kita tengok hasil dia.